Hai Reza di sini. Okey, saya nak komen sedikitlah mengenai pelantikan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim sebagai pengerusi PN Perlis yang baru. Wow. Terlebih dulu saya ucap tahniahlah kepada Datuk Seri Shahidan. Akhirnya anda mendapat juga jawatan di negeri Perlis ini sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Di mana anda sendiri adalah ahli PAS. Anda sendiri adalah ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang baru ini memenangi undian di Muktamar PAS. Tahniahlah kerana anda orang baru dalam PAS. Tetapi dari segi kehadiran anda di negeri Perlis ini, ahli-ahli PAS nampaknya tidak menyokong anda, tidak mengangkat anda sebagai YDP ke, sebagai AJK ke, timbalan yang dipertua PAS negeri Perlis kan, tak ada. Cuma ada di PAS di Malaysia ini, mereka mengangkat anda sebagai AJK PAS Pusat kerana melihat anda mempunyai ketokohan lah, kerana anda seorang menteri besar, tokoh dari segi ahli politik lah, dari tokoh daripada nak tokoh membawa negeri Perlis menjadi negeri yang hebat semasa anda memerintah, tak ada. Minta maaf, so sorry, itu saya kena nafikan. Okay. Anda pernah jadi menteri besar, ya, terbaik pernah jadi. Pernah menjadi pengurusi perhubungan negeri Perlis, ya, terbaik anda pernah jadi. Jadi, yalah, dalam kebelakangan ini kita melihat Bersatu dia macam ada sedikit pergolakan dan sikit sebanyak ia tempias kepada Perikatan Nasional. Kita sedia maklum yang Azmin ini juga, Azmin Ali dia adalah Seusaha Agung Perikatan Nasional. Jadi baru-baru ini ada pemecatan Wan Saiful Wan Jan, penggantungan Wan Faisal 6 bulan, dan baru-baru ini Saifuddin ahli parlimen Temerloh kalau tak salah saya membuat kesaan kepada Tan Sri Mahyudin agar berundur. Maka Azmin Ali menggugurkan beliau daripada jawatan pengerusi PN Pahang dan digantikan dengan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tahniah Tuan Ibrahim Tuan Man. Anda sendiri memang anda nak mengambil nak mengambil negeri Pahang. Memang target PAS, walaupun tanpa kehadiran Bersatu, bagi saya mereka boleh memerintah, bukan memerintah lah, mereka ada potensi juga untuk mengambil Pahang daripada BN. Itu jangan marah saya lah. Kalau ikut situasi dia begitu kan. Tapi sekarang ni UMNO Pahang pun bekerja keras. UMNO Pahang pun mereka menjadi menteri besar kerana sokongan daripada blok PH. Okeylah, tidak ada isu apa. Mengenai di Perlis, kita sedia maklum yang pengaruh Shahidan Kassim ini besar, tuan-tuan. Malah ini juga adalah salah satu strategi PN untuk mengekalkan Perlis di bawah Perikatan Nasional. Okey. Dan bagi Perikatan Nasional, mereka melihat Shahidan Kassim ini mempunyai pengaruh yang kuat. Kalau kita tengok pemimpin UMNO yang ada sekarang ini adalah anak-anak didik Shahidan Kassim. Dan saya melihat sepanjang 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, UMNO Perlis tak pernah mengutuk, mengecam, mengkritik Shahidan Kassim. Maknanya mereka masih hormat lagi kepada Shahidan Kassim. Sebab itu saya kata pengaruh dia itu ada signifikan kepada orang Perlis. Orang Perlis lah, sebab Shahidan Kassim siapa tak kenal dia. Cukup pemurah dengan duit ringgit, cukup pemurah segalanya. Kan, orang kampung ni dia suka macam tu, ada kematian bagi duit, ada kesusahan dia bagi duit, pergi minta dekat Shahidan Kassim, Shahidan Kassim tak mai pun dia hantar pegawai dia. Bagi saya itu hubungan. Tapi di masa hadapan kita akan mempunyai pengundi-pengundi yang cerdik akal. Mereka tak kisah pun pasal duit-duit begitu. Mereka kisah yang apa boleh pemimpin negeri Perlis ni boleh membawa negeri Perlis menjadi sebuah negeri yang hebat. Menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada graduan-graduan anak negeri Perlis. Itu yang saya cakap.
Tetapi dalam isu yang ad hoc ini, mereka melihat Shukri Ramli tak ada ketokohan. Ini saya nak bagi tahu lah, memang Shukri Ramli dia tak ada ketokohan dari segi menjadi Menteri Besar. Nasib sahaja. Dan saya tahu juga hubungan dia dengan Syahidan pun tak apa nak bagus kok, kan. Betul tak tuan-tuan? Tapi PAS ini mungkin mereka merasakan mereka ni lebih kuat dari Bersatu. Jadi mereka tak kisah sangat lah pasal isu Syahidan Kasim ni, kerana Syahidan Kasim pun dia orang PAS. Dan saya melihat Syahidan Kasim akan diberi tugas yang besar untuk memastikan Perlis berada di bawah kepimpinan PAS. Dan ini juga menjadi cabaran kepada pemimpin-pemimpin Madani yang lain daripada blok PKR, daripada Amanah, daripada DAP tak ada lah. DAP tak ada peranan di negeri Perlis, kan. Ini satu cabaran kepada dua blok ini untuk menangkis segala-segala hujah Syahidan Kasim. Yalah, budak-budak dalam PKR, Amanah ini dia masih baru lagi. Mereka pun tak panggil, yalah budak-budak lah no. Saya tengok ramai yang budak-budak baru lah. Kan, kalau pemimpin pun masih yang umur 40 lebih. Tak sematang Syahidan Kasim. Jadi bagi saya lah, kan, peranan Syahidan Kasim apabila dia dilantik menjadi pengerusi PN ni, sikit sebanyak dia akan menggoyangkan juga gabungan UMNO, PKR dan juga Amanah. Sikit sebanyak dia menggoyangkan juga, kerana kalau Syahidan Kasim bertanding di Arau tu agak sukar lah. Siapa yang nak bertanding di sana tu agak sukar lah. Saya melihat Syahidan Kasim ni masih ada aura dia lagi, ada masih pengaruh. Dan baru-baru ini juga saya adalah mengatakan sepatutnya Syahidan Kasim ini masuk PKR. Okay, dan Syahidan Kasim ada respon ke atas video saya. Dia kata dia tak mungkin kot PKR, dan dia mengajak saya bersama-sama beliau lah. Itu yang dia cakap dalam video dia tu. Alhamdulillah lah, saya pun baru ni saya ada jumpa dia, Syahidan Kasim di Zara, penyimpunan Zara di Kangar baru-baru ini, kan. Saya tidak ada masalah dengan dia, cuma kadang saya ada mengkritik dia. Bagi saya pemimpin kena berani, kena terima dikritik. Dan jangan melenting. Walaupun saya dikritik, kita boleh bersalam, kita boleh bersembang di Perlis baru-baru ini. Tak ada isu apa pun. Cuma bagi pihak PAS, ialah PAS harus menggunakan pengaruh Datuk Seri Syahidan Kasim. Kena guna pengaruh dia, sebab pengaruh yang ada sekarang ini melalui Shukri dan pemimpin-pemimpin muda PAS tidak kuat. Dan kemenangan PAS pada PRU yang ke-15 itu adalah disebabkan oleh Syahidan Kasim. Itu dari segi orang nampak practicality, bukan dari segi teori, practicality orang nampak begitulah. Kalau bukan Syahidan Kasim itu Perlis tak akan. Tapi ada orang cakap juga, kalau Syahidan Kasim bertanding atas tingkat BN itu pun dia bungkus juga. Kan? Sebab orang nak menukar kerajaan. Tapi tak tahu, tuan-tuan. Kan? Kita tak tahu. Segalanya boleh berlaku. Jadi Shukri macam biasalah, akhir sekali dia juga mengatakan dia ucap tahniah atas pelantikan Syahidan Kasim sebagai pengurusi baru PN Perlis menggantikannya. PN akan terus takbir Perlis bawah kepimpinan Syahidan. Wow, MB Perlis. Maknanya dia mengakui lah. Dan mungkin jugalah bagi saya, tak tahulah kalau hubungan Syahidan Kasim ni dengan Tuanku Raja baik, saya rasa boleh lah kot nak dilantik sebagai Menteri Besar. Tapi agak sukar jugalah, kan. Dan bagi Shukri Ramli, saya ingat ini mungkin penggal terakhir beliau menjadi MB Perlis. Kerana bagi saya beliau kalah sebagai YDP, kalah AJK pusat, hanya dilantik semula oleh besan beliau. Jadi bagi saya ketokohan Shukri Ramli ini tak adalah, sorry to say lah saya cakap, kan. Dan baru-baru ini ada audio mirip dia, masih lagi dalam siasatan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku. Adakah benda ini akan disenyapkan oleh pihak polis, kita pun tak tahu. Apapun, kita memberi kepercayaan penuh lah kepada polis untuk merungkaikan audio ini. Adakah dia asli ataupun dibuat oleh AI. Tapi cakap-cakap di negeri Perlis, ialah orang cakap audio itu tersebar, telah pecah lubang. Itu cakap-cakap yang tersebar lah.
Betul tak betul, tapi polis kecil kan. Sekali lagi tahniahlah kepada Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim di atas pelantikan anda menjadi pengerusi PN Negeri Perlis. Welcome back. Anda sekarang ini mempunyai kuasa yang besar. Kuasa yang besar lah. Selain daripada Menteri Besar Perlis lah. Terbaik.